Okey, macam mana membuka oil pan kembaranan BBT ni? Okey, mula-mula kita tanggalkan bracket gearbox ni. Okey, ini connecting bracket antara gearbox dan engine. Okey, di sebelah kiri, sebelah sini. Okey, ada dua bolt yang perlu ditanggalkan berhampiran engine bracket. Di sini dan di sini. Okey. Kemudian satu lagi di bawah starter ni. Okey, ada satu bawah starter, ni dia. Okey, bolt ni 14, size 14. Kemudian di belakang size 12 ada dua. Ni. 1 2. 1 2. Ini je lah yang ada. Entah yang ni macam mana. Bagi yang membuka oil pan tanpa perlu angkat enjin, pertama perlu buka front axle ni, drive shaft kiri dan kanan, kemudian power steering rack perlu tanggalkan dan juga bracket ni. Barulah kita dapat buka oil pan tu.